Hai korang, Assalamualaikum. Lagi sekali kita berjumpa lagi. Okey, untuk kali ini pula aku nak bawakan korang ke sesuatu tempat yang bagi aku agak menarik, dan tempat ni dah ramai content creator atau paranormal khususnya telah banyak menerokai, explore, reveal tempat tersebut. Tapi itu cara masing-masing lah. Cara aku lah. Okay. So, tempat tu aku banyak dengar sejarah dan nama dia. Aku tak pasti yang tepat. Dia ada dua. Ada yang mengatakan itu adalah kilang, bekas tapak peninggalan atau kawasan terbiar kilang lama. Ada yang mengatakan itu adalah bekas tapak tinggal hospital atau forensics, atau lebih difahamkan lagi dikenali ialah rumah mayat. Okey, so berdasarkan tinjauan aku ada jumpa beberapa beberapa pembuktian lah, dan orang boleh tengok lah ia bekas tapak kilang atau bekas tapak rumah mayat atau forensics lama di tempat mandi di Seremban, di atas bukit. Tidaklah tinggi mana, tapi atas bukit lah. Orang dah meninggal mandi kat sini untuk korang boleh tengok lah. Kalau ikut mata aku ni, dengan tak tahulah, lebih kurang macam tu corak atau bentuk bangunan tu, ia dan hasil tinggalan barang-barangan dekat situ, aku lebih memilih itu ialah bekas tapak forensics atau rumah mayat lama telah terbiar. Difahamkan tahun dibina aku tak pasti, rasanya era British lah tu, era zaman-zaman penjajahan Yahudi lah. Yahud. Okay. Inggeris lah. Kalau tak silap lah. Inggeris taklah paling lama tu apa nama entah, lupa dah. Mencek balik sejarah. So kita bukan nak cerita pasal sejarah, kita nak cerita sejarah apa, bukan nak cerita tentang sejarah dijajah, tetapi aku nak ceritakan ialah sejarah tapak tinggal bangunan rumah terbiar. Okey. So bangunan ni dikabarkan telah ditinggal last ialah sekitar tahun 1980-an. Okey, so semenjak dari itu ia telah ditinggalkan terbiar begitu sahaja sampailah sekarang. Dan aku bawakan korang macam biasa. Kalau tempat tu seram, aku akan bawa korang ke dua sesi. Biasa aku akan bawa dua sesi lah. Kalau tak seram, aku akan bawa satu sesi, iaitu sesi siang saja. Tapi kalau aku rasa tempat tu seram, creepy, vibe, meremang bulu tengkuk, bulu roma naik, aku akan pergi ke waktu malam. Tengok tempat. Kalau seram, memang malam akan pergi punya. Memang akan ambush punya. Okey.
So tanpa banyak cerita lagi, jom aku bawa korang waktu siang dan malam ke bekas tapak rumah mayat atau forensik lama di Seremban. Let's go! Hai, Assalamualaikum. Kita kembali lagi untuk projek saya paranormal dan explore suasana seram di kawasan seram. Hari ini saya berada di tempat ni sebagai rumah mayat atau hospital forensics. Okay. Hari ini aku akan pergi ke tempat ni secara solo. Okey. Jom kita tengok suasana apa yang ada di dalam sana. Okey. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan masuk. Inilah laluan dia nak menuju ke lokasi hospital forensics atau hospital bedah mayat. Sangat teruk keadaan dalam ini setelah ditinggalkan sekian lama. Korang boleh tengok ada tapak bangunan, tak tahu apa, ada tapak apa ni, bangunan maybe ni tangki air.
agak dalam juga ya. Daripada dekat luar tadi nak menuju ke dalam sini lebih kurang anggaran 500 meter. Alamak, mana satu ni? Wah, ada orang lah. Ada orang. Adakah paranormal juga macam aku? Mana satu jalan ni? Adakah di sana atau di sini? Tapi aku ikut jejak orang lain lah. Sama-sama, jika sesat sama-sama sesat lah. Tapi aku cubalah nak pergi ke sana dulu, tengok apa yang ada kat sana. Adakah ada laluan atau jalan mati? Alamak, nampak macam jalan mati, geng. Jalan mati. Maksud tak ada jalan. Bukan laluan dia. Laluan dia yang tadi. Ini laluan dia. Korang boleh lihat struktur binaan yang telah roboh. Ini mungkin dia punya signboard ke apa ke, saya pun tak tahu. Di sini pula kita boleh anggarkan ini ialah tempat postcard atau security guard house. Mungkin secara logical teori dia macam itulah. Tengok balik, siap ada macam sink atau toilet, maybe lah. Ni memang untuk security guard. Dan inilah laluan dia. Ada satu lagi bangunan. Tak tahulah apa bangunan apa tu, di tempat kantor apa. Agak menyeramkan bila waktu malam. Siang pun agak berdebar juga. Pokok apa ni? Apa dia tulis? Petrocarpus indicus angsana. Oh, inilah rupa dia setelah ditinggalkan setelah sekian lama. Siapa yang tahu, tahulah. Siapa yang pernah bekerja sini, dia tahulah. Sebelum dan selepas. Sekarang ini yang selepas. Setelah ditinggalkan. Beginilah rupa dia. Ada satu bangunan, dua bangunan. Oh, depan ada lagi tu, 3 bangunan. Ada lagi. Kita akan cuba explore, record apa yang ada di sekitar.
dikabarkan bekas tapak forensics, hospital forensics. Ada yang kata kilang lah, macam-macam lah. Saya pun tak pasti mana satu betul. Ada satu lagi bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Agak teruk. Ni bangunan dia agak teruk, saya malas nak masuk lah. Saya hanya tunjuk dari luar. Bangunan yang terlalu teruk, hancur atau berluka, semak sambung saya takkan masuk. Hanya masuk bangunan yang bersih sedikit, yang boleh ada, yang ada laluan. Okey, inilah dia rupa bangunan lama yang telah ditinggalkan. Akhirnya jumpa juga. Okay, alright. Kepada aku punya penonton, viewers, korang tengok. Aku dah berada kat sini oh. Inilah rupa tapak peninggalan rumah, ataukah rumah, bangunan apa ni, bangunan jadikan bangunan pusat rawatan atau pembedahan mayat atau bedah siasat lah, serta biological. Benda ni hari nak hujan ke apa? Inilah dia. Nak melangkah ni hati-hati, kerana banyak dahan-dahan pokok-pokok. So kita tak boleh expect jalan ni, kawasan ni tiada apa-apa yang haiwan-haiwan yang berbahaya lah. Kita insyaAllah harap semoga dimudahkan urusan aku kali ni ya Allah, insyaAllah. Okay, inilah rupa dia. Dah jadi hutan kecil. Tempat terbiar ditinggalkan memang akan jadi begini, hutan berluka. Ni hutan kecil saja. Jika kita sesat pun, paling common pun dia masih dikelilingi oleh kehidupan manusia, dihuni oleh manusia, dikelilingi dengan pembangunan. Nampaknya hari dah hujan. Allah buat macam mana. Tapi aku masih tak terasa sangat dia punya rintisan titikan hujan, sebab dahan-dahan pokok-pokok ni telah membantu aku mengurangkan aku dibasahi lah oleh hujan. Okay, jom aku nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar.
patung. Ni aku tak tahu bilik apa. Bismillah. Atap bangunan ni memang dah tak ada lah, dah jahanam. Teruk jahanam dia ni. Macam biasa, mana-mana bangunan ditinggalkan, rumah ditinggalkan, dia punya kabel elektrik set pendawaian dia memang dah dicuri atau diambil. Paling mudah cerita dicuri lah. Memang dah tak ada dah. Kita boleh assume lah, ni pintu utama, pintu masuk lah, keluar masuk, exit. Ini pintu pertama. Pintu kedua maksud saya, maafkan saya. Pintu kedua ni lebih kepada kaunter pertanyaan lah. Kaunter pertanyaan atau bilik-bilik admin lah, jabat. Okay. Set wire habis. Macam biasa, memang habis, memang hilang punya. Ni bilik ni macam biasa ni. Ni toilet ni aku rasa ni. Masuk, hati. Memang keadaan di sini memang teruk. Memang teruk. Pokok-pokok menjala. Padahal ni mama ni tiles. Tiles pokok-pokok boleh tembus, boleh tumbuh melia. Begitu dahsyat kesan alam. La ilaha illallah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini toilet ni. Nak masuk, tekan dululah. Kalau gelap. Okay, toilet. Ni toilet ni. Buat orang lepas hajat kecil, hajat besar. Toilet dulu memang dia punya mangkuk dia kecil. Kalau nak buang air kecil untuk lelaki lah. Ni tanah lelaki aku rasa ni. Sebab ada tempat pancut. Toilet berdiri orang cakap kan. Ni exhaust fan lah rasa ni. Tempat exhaust fan. Tengok sebelah. Aku rasa ni sebelah ni toilet perempuan. Tadi lelaki, sebelah ni lelaki, sebelah ni perempuan aku rasa. Jom kita tengok. Ikutkan memang lelaki tak boleh masuk tandas perempuan, perempuan tak boleh masuk tandas lelaki. Benda bawah ni. Tetapi dah jahanam macam ni, masuk saja. Ditinggalkan tak ada masalah. Jika masih buat operasi jangan. Nanti jadi masalah. Di-charge mengintai. Sudah. Masuk pejabat polis lagi. Balai polis.
Inilah dia rupa dia. Begitu lama ya. Dengan cerita ditamatkan perkhidmatan. Bangunan ni tidak beroperasi, ditinggalkan sekitar tahun 1980-an. Dibina. Aku tak pasti, nanti aku tak survey dulu masa aku buat video ni. Aku tak survey dia punya tahun sejarah dia. Tak apa, nanti aku ceritakan setelah rakaman ni. Okey. Ini pula bilik apa ni? Seperti dikatakan, ini bilik untuk orang yang telah meninggal dunia. Rumah ni, bangunan ni. Aku dah sebut rumah sebab banyak buat rumah tinggal. Ni dapat bangunan pula. Okey. Ni bangunan ditinggalkan. Bangunan apa? Bangunan bedah mayat, bentuk operasi bedah siasat. Untuk buat keluarkan sijil-sijil kematian. Untuk mengenal pasti, mengesahkan kematian, perlukan sijil. So inilah jika untuk pengesahan. Inilah dia rumah bangunan bedah siasat atau bedah mayat lah, masa mudah dia. Ni dia bedah mayat guys. Dengan cerita memang seram tempat ni. Harap ni waktu siang aku tak ada masalah. Aku berseorangan ni. Tak ada masalah untuk aku. Mana-mana bekas tapak peninggalan, rumah ke, bangunan ke apa-apa, tak ada masalah untuk aku berseorangan. Seloknya berteman lah. Tapi waktu malam, jangan sorang-sorang. Memang kerja gila kalau sorang-sorang. Memang kerja gila. Walaupun tinggi mana pun, hebat mana pun kita punya ilmu kita, bismillah, jangan. Atau sekuat mana pun kita, jangan. Eloknya berteman bila waktu malam. Okey. Wow, ni agak luas. Untuk ruang ni agak luas. Kita boleh agaklah ni mungkin ruang lega, foyers. Ruang menunggu, waris-waris menunggu ini untuk menuntut jenazah ahli keluarga, waris masing-masing. Mungkin ini ruang dia. Kalau aku dapat footage before bangunan ni kan bagus. Aku akan cuba usahakan, baru aku akan release video ni. Aku akan edit apa yang patut. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'man nasir. Oh, tempat tadi. Okey, masuk balik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh, bilik ni aku rasa. Bilik ni tak tahu apa benda. Bilik ni kecil. Hati-hati. Nampak ni, apa benda ni? Kaca-kaca pun ada sini. Bismillah. Aku akan cuba meneroka setiap bilik dan bangunan ni. Terbiasa. Mana-mana tempat aku terjah, explore, aku akan review sehabis baik keadaan selepas
Rumah ditinggalkan, bangunan ditinggalkan, kediaman ditinggalkan, tempat ditinggalkan. Cuba ambil footage sebaik mungkin. Okey. Seterusnya. Boleh tahan juga luasan bangunan ni. Bangunan lama yang telah lama juga ditinggalkan. Beginilah rupa dia pada tahun sekarang 2025. Apa dia tulis? Kalau boleh nampak. Influence Laboratory. Wah, makmal influence. Influence apa tu? Influence apa? Bahasa Inggeris kurang sikit. Apa, nanti aku akan translate. Akan cari maksud dia. Zaman sekarang mudah. Zaman internet dan teknologi. Tak faham, translate je. Dulu malas cari buku-buku, malas tengok. Nak cari satu-satu letih kamus tu. Zaman-zaman dulu keras. Cuma sekarang patutnya tak keras lagi dah. Nak tak nak je. Dulu pun nak tak nak juga, tapi agak struggle sedikit. Banding sekarang jadi lebih mudah banding dulu dah. Okay, dia tulis apa ni? Thank you for not smoking. You're most welcome. Jangan risau, saya tidak merokok. Aku nak masuk ke sana. Sebilik tadi lah. Betul tak? Ruang lega tadi. Oh bukan, bilik lain. Habis licin. Macam biasa, mesti licin punya. Benda boleh buat duit ni memang hilang lah. Lampu apa ni? Oh, lampu bulat. Wah, ni lagi luas. Alamak, ada anjing. Allahu Akbar, nasib baik anjing. Janganlah jumpa benda-benda tu. Masalah kalau aku jumpa dia, janganlah. Ya Allah, tolonglah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Tadi ruang, aku cakap ruang, sebelum ni aku pergi tadi ruang untuk menunggu keputusan daripada para doktor. Ni aku rasa ruang, korang nampak tak apa ni? Ini macam sink tau, sinki. Aku rasalah ke lain, tempat mandi jenazah tak tahu. Biasalah tempat ni pusat, bangunan ni pusat apa, pusat bedah siasat, bedah mayat saja lah, rumah mayat lah. Nak difahamkan, paling difaham dimudahkan rumah mayat lah. So banyak makmal kat sini untuk buat uji kaji. Para doktor dan para pembantu doktor, nas-nas. Inilah bangunan ditinggalkan.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak baca, minta perlindungan kepada Tuhan Al-Ahad. Sekejap aku nak off sekejap. Benda internet ni gangguan betul lah. Okey. Atas ada lagi. Cuba explore, reveals. Suka bidang-bidang ni. Saluran longkang ni kat mana nak dikatakan apa ni? Ni kalau aku dapat before and after ni terbaik lah. Kalau ada footage luar kan, sebelum dah ada orang buat ke record. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tempat ni hutan, aku banyak baca sikit. Nak baca zikir dan doa sikit lah. Benda-benda basic lah. Ni tadi aku masuk. Ni aku kata ruang, mungkin ruang menunggu, tak tahulah. Aku main bedal ni. Agak-agak je. Benda basic kita tengok sebelum ni. Kita anggaplah tapak-tapak bekas bilik-bilik ni, anggaplah begitu, begini, begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah aku akan cuba bawa korang untuk sesi malam. Mana-mana video aku buat, aku akan cuba bawa dua situasi, dua sesi, dua suasana. Waktu siang dan waktu malam. Waktu malam lebih creepy, lebih mendebarkan dan menyeramkan. Lebih horror, lebih keras, lebih shock orang cakap. Ingat, jangan lupa tengok kamera, fokus kamera, jangan lupa fokus di bawah juga. Benda ni hutan, bukan bekas, tak dah di hutan dah sebenarnya, hutan kecil. Berluka dah ni. Aku tak tahu berapa besar ni, tapi nak kata besar tak besar, nak kata kecil tak kecil, boleh-boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul ni, setelah lama dia tinggal macam ni rupa dia. Banding kat luar. Pasal apa? Ikut logik lah. Pasal ditutup oleh matahari bangunan dia. Atas ni ada bumbung konkrit. So susahlah tumbuhan nak berhidup, nak tumbuh melia susah. Benda-benda basic tu boleh lah kan. Benda-benda basic ni kita jangan tak tahu pula dari segi apa saja basic. Nak kebakaran tu bukan mudah. Perlukan masa, fokus yang penuh dan latihan yang berpanjangan baru boleh jadi pakar. Carl Fisher
Fixture. Okey. Ini aku cakap apa? Pusat apa? Barang-barang equipment untuk PPE lah. Sebelum nak mulakan kerja, memang kena ada PPE. Itu membantu mengurangkan kita jika berlaku apa-apa kecemasan, membantu kita mengelak daripada kecederaan yang lebih serius. Itu gunanya PPE. Singki lah ini. Sing. Apa nama dia? Which apa benda dah ni? Korang nampak ke? Which iodine value? Iodine. Biasalah sains ni semua. Bekas tapak. Tapak apa? Rumah mayat. Rumah mayat ni, mana-mana rumah mayat bukan fokus bedah siasat saja, tapi dia mesti ada buat sat-sat lain, uji kaji semua. Bukan keluarkan result orang meninggal. Kesan-kesan cause of death bukan itu saja, adalah tu laboratory dia, lab dia. Itu yang kita boleh assume mengagak. Oh ni aku tak tahu tapak apa ni. Bekas apa ni? Tak nampak ni. Tak tahu bekas apa. Tapi ni umum. Bukan umum, ini ruang lega besar ni, foyers. So anggaplah ni tempat letak barang lah. Oh, hati-hati. Dalam ni, tinggi ni. Macam mana boleh jadi macam ni? Bismillah. Agak tinggi juga. Ni kalau terjun ni, mati tak adalah, patah kaki je lah ni. Kalau terhentak macam tu saja boleh patah pinggang sekali. Bahaya. Aku akan masuk ke bawah ni kejap lagi. Seperti apa yang aku cakap, aku akan cuba merungkai suasana, merungkai misteri. Bukan misteri lah, merungkai lebih kepada suasana lah. Reveal, explore tentang suasana before and after. Sebenarnya after lah, sebab dah dapat dia tinggalkan. Kalau dapat footage yang before lagi bagus lah. Tunggulah aku akan cari. Jika dapat, tak dapat, aku akan release juga video ni. Yang ada je lah, asal boleh je. Apa ni? Bilik apa ni? Korang tengok. Siapa yang pernah bekerja kat sini, ni korang tengok dulu korang kerja kat sini. Kan dah jadi apa tempat ni ditinggalkan. Jadi macam harem. Biasalah, tempat ditinggalkan, tak dijaga, memang jadi macam ni. Bilik apa pula? Ni lain macam. Sebenarnya aku nak cari bilik mandi jenazah sebenarnya, mandi mayat. Sebenarnya nak kena pasti bilik mana ni ke? Bilik atau bilik bedah siasat mayat jenazah orang telah meninggal dunia.
So La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sing K, sing. Aku tak tahu lah ni apa benda ni. Bilik apa pula? Ruang apa pula ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni apa benda ni? Mungkinlah ini tempat dia. Mungkin. Ada orang start bilik ada ruang macam inilah. Ruang macam letak ruang luas juga sesuai dengan ketinggian manusia, kelebaran manusia. Mungkin ni kot setiap bilik ada yang aku jumpa macam ni rupa dia. Mungkinlah ni dia. Mungkin tempat mandi jenazah atau bedah siasat jenazah. Dan buat kerja-kerja science and physics, biological. Kerja-kerja uji kaji. Uji dan kaji. Dan banyak sing juga, biasalah. Main dengan darah, hanyir. Kena basuh tangan dengan ubat-ubatan dan air yang bersih untuk elak jangkitan virus yang tidak diingini. Alhamdulillah. Tadi hujan geng, hujan tadi dah. Hujan renyai, rain drizzle nasib baik. Dapat meneruskan aku punya footage ni. Rakaman di toilet. Orang terberak, terkencing. Jat besar, jat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Korang tengok kesan alam. Tak bagi muka punya. Jangan ada ruang udara, pencahayaan yang cukup dan tanah yang terbuka. Tak ke mama ke tile, semua dia selamba, tumbuh meliar macam ni, tak ada hal ni. Yoi, waktu malam jangan cakap lah. Jangan cakap. Memang seram. Siang boleh lagi lah. Malam tengok. Nervous tak nervous? Goyang tak goyang?
Nampak kecil kan bila masuk banyak ruang. Ruang-ruang bilik banyak. Ini kawasannya orang staff saja yang unauthorized tidak dibenarkan. Hanya kaki tangan sahaja. Staff saja boleh masuk area ni. Penat kat ni. Mengajau habis. Ada ruang bawah. Baiklah ni bangunan ni. Ada ruang bawah tanah. Macam aku cakap, siang boleh lah. Aku berani lah seorang. Bawah tanah ke apa ke, boleh lah. Malam mungkin lah. Cubalah malam. Aku cuba bawakan suasana malam nanti. Tengok dulu macam mana. Macam aku cakap, asal boleh je aku release je video mana yang ada. Mana yang boleh lah. Agak sempit nak masuk. Aku masuk guna jalan lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. Ni kepada para penggiat filem, producer, director. Kalau korang nak buat cerita seram ni, kat sini boleh lah. Carilah bangunan ditinggalkan, rumah-rumah ditinggalkan. Syok lah. Ada bahan. Tinggal kreativiti saja. Okey, aku dah jumpa jalan bawah tanah. Tadi aku tak jumpa tadi. Aku dah jumpa. Tadi kaca. Ada tangga juga situ. Aku cubalah masuk. Tak ada hal punya. Cuba nak masuk bawah ni. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan licin. Jangan tergolek. Trik apa aku? Gedah aja. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Aku masuk nak buat recording saja, tak ada apa nak berkacau apa-apa. Pilih apa ni? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak tahu kenapa hati aku rasa seram. Aku rasa seram sejuk tiba-tiba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay guys, gang. Ni tingkat bawah. Tingkat bawah.
Luar. Aku ambil segi view luar pula. Okey. Inilah rupa dia. Dah jadi hutan lah. Tengok keliling dia. Macam aku cakap, hutan kecil. Dikelilingi dia masih dihuni oleh kehidupan manusia. So kalau sesat pun tak ada masalah. Kalau hutan tebal, masalah. Hutan kecil ni tak ada masalah. Macam ni tak ada masalah. Cuma jangan pusing-pusing. Situ juga habis. Kalau situ-situ pusing sampai pusing-pusing situ juga, salah. Tak kisah kecil besar hutan pun. Jika pusing-pusing situ juga, masalah. Memang tak jumpa jangan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Oh, ada kelawar biasa. Rumah bangunan ditinggal memang ada kelawar. Aku rekod habis ni. Penat dah jalan kaki ni. Oh, tadi ni pintu keluar. Aku rekod tadi. Aku tunjuk view kat sini. Sana tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Woi, yang benda jangan kacau. Hai, kelawar ni. Lagi banyak kau bertapak kat sini Sarang kat sini. Terkejut akulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oi, jangan kacau. Aku tak ada benda nak buat apa kat sini, record je. Tak ada benda-benda pelik-pelik aku nak buat. Aku nak record je. Ni bilik apa? Storeroom. Simpan-simpan barang. Okey lah, cukup. Satu bangunan, satu rumah memang standard akan hilang punya set wiring. Tak bagi chance. Hilang, sapu bersih habis. Ada lagi ruang macam ni atas ni. Kita anggaplah ruang ni semua seperti ikutkan saiz dia, seperti tempat nak menyerapkan mayat jenazah. Kita anggap macam tu sajalah. Ikut logik macam tu lah. Tak tahulah benda dia simpan kat atas, letak atas tu. Kalau tak boleh nak buka letak mayat lah tu. Di bawah tanah. Senang cerita ground floor GF. Woi, bila masa kau ada atas ni? Woi, dah lah tu.
Habis semua kau nak terbang, kena block. Dia katil lah Katil apa benda ni? Hospital punya ke? Ada orang bodoh ni. Orang bodoh lah, sorry. Orang apa? Homeless. Orang homeless ni bukan orang gila ya. Semua orang tahu bukan orang gila, cuma dia orang dah hilang harapan, hilang semangat hidup. Ditinggalkan, dipulaukan oleh waris ahli keluarga atau tiada ahli keluarga, anak yatim piatu. Gelandangan, homeless. Apa boleh buat? Kita pun tak tahu nasib kita. Kita punya semangat kita tak tahu. Kena sentiasa, insyaAllah, dengan ada akal dan iman, insyaAllah semangat hidup tu kuat. Dan akal kita kuat jika kita ada ilmu dan iman. Semangat kita pun kuat jika kita ada, semangat kita kelawar banyak. Semangat kita kuat untuk harungi hidup. Mencabar tak mencabar, kita lalui sahaja. Oh, ada kelawar. Yang penting asas dia, masuk je lah. Sambil-sambil lah, apa ada lagi kau? Tak nak berhenti ke ni benda ni? Aduh, kacau aku nak masuk ni. Kelawar ada lah. Sambil aku buat video ni, aku berceramah sikit, sorry. Harap korang okey saja. Nampak dah sikit. Kita kata nasihat kan. Tak salah kita beri nasihat. Terima atau tak, terpulang lah pada diri masing-masing. Woi, aduh, kelawar mana aku tempat masuk memang nak kelawar. Ini paling banyak lah. Ada luas. Destillations. Man kacau lah, tolong. Aduh, banyak pula kat atas tu. Nak tengok pun tak boleh lah. Oi. Aku nak masuk tapi kelawar banyak ni. Ni bekas ubat. Apa nama dia? Cubalah tengok sikit. Aduh tak bagi can tau. Oh, ada internet. Kabel internet ada dalam. Internet ke akar kayu tu? Allahualam. Banyak kelawar lah. Berbisa kena gigit je. Dia masalah lah berbisa lah. Memang berbisa ni memang kena gigit. Jangan tunggu lama. Kena dapatkan rawatan cepat. Cepat yang mungkin. Wait, asap. Oh, aku tadi dari atas tadi. Sekarang aku dekat bawah pula. Ada ruang bawah lagi ke? Hati-hati tu. Sebenarnya ada lubang sebenarnya, longkang. Tak pasal sebab dah tertimbus. Begitu banyak botol-botol. Tak diambil. Tak dibersihkan. Tinggal macam tu saja. Ambil sekadar yang perlu saja, biasalah. Lain ditinggalkan begitu saja. Waktu malam ni guys, kawan-kawan, waktu malam macam mana ni? Siang pun bahagian bawah lah, aku terasa seram sikit je.
Jom. Aku bagi pandangan view dari luar pula untuk side sini, sisi sini. Aku tengok. Bagi sikit. Rupa dia. Aku tak dapat nak imagine lah rupa asal dia, rupa sebenar dia. Cantik ke tak bangunan ni dibuat? Hutan. Okay, dah masuk tempat ni tadi. Sekarang aku nak naik ke atas balik. Aku dah masuk belum area sana? Macam belum. Macam nak masuk? Cuba juga masuk lah. Uish. Ada kelawar juga. Set lemari ni. Set lemari simpan barang. Document file. Ada ruang bawah tanah benda ni. Nak buat apa bawah ni pula ni? Simpan apa? Aku cuba. Lepas aku cuba masuk. Bismillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kena banyak baca doa Nabi Yunus tu. Tak perlindungan Tuhan. Semoga dimudahkan urusan. Rabbi yassir wala tu'assir. Sekarang aku dah berada di bangunan kedua. Tadi bangunan pertama. Okey, itu bangunan pertama. Ini bangunan kedua. Dia tak bersambung. Dia tidak bersambung. Dia terpisah. Bahagian satu, bahagian dua. Macam ni rupa dia. Teruk. Ni bilik apa pula ni? Oh, toilet. La ilaha illallah Muhammad. Allahu akbar. Toilet. Macam tak jadi toilet dah. Kawasan dah terbuka. Tinggalkan. Nak tahu toilet lelaki ke tak?
ada ni. Kalau ada mangkuk ni, mangkuk ayun ni, maknanya tu tanda lelaki. Oh, pokok boleh media atas ni. Atas mama ni. Simen ni. Macam dah penat lah. Boleh tahan juga luas dia. Wah, ni tandas perempuan ni. Tadi sebelah lelaki. Perempuan lah. Hancur je. Bumbung dah tak ada. Aku dah penat lah nak explore. Cukup lah apa yang ada. Beri gambaran. Aku akan terbangkan drone melihat view sight sisi mata helang. Untuk beri pandangan atas. Korang tengok. Korang tengok lah. Tapak apa ni. Dia buat apa atas ni macam biasa lah ya. Sini faham lah. Orang biasa bukan staff bukan senang nak masuk. Jika anda bukan pekerja, bukan orang berkepentingan, memang susah nak masuk bilik-bilik sesuatu bilik di mana-mana bangunan. Bukan senang. Dah ditinggalkan, bedal masuk saja. Tahu malas. Dalam sangat teh aku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh, motor aku dah sampai bangunan kedua dah. Tahu-tahu bangunan kedua dah tembus tadi. Tadi aku bermula bangunan pertama tadi. Aku masuk ke bangunan kedua pula. So je lah. Wih, apa benda tu? Risau betul lah. Buat benda ni jadi hutan kecil tau. Harap tak ada jumpa benda yang aku tak nak jumpa. Bekas-bekas orang ahli sains fizik je biasa menggunakan bekas-bekas ni. Aku orang engineering apa? Elektrik. So aku biasa pegang pelayar, spana, skru tu je lah. Tu yang biasa aku jumpa dan pegang. Kabel elektrik. Benda Lunga Saka Kene. Jangan cakap ni bahasa pujaan pula. Korang baca, korang tengok Mama Tais ditutupi oleh daun-daun. Aku nak balik lah.
Cukup sampai sini saja. Dah cek pintu keluar. Yang aku tak jumpa pula. Tolong lah. Pelik aku ni. Tadi dah jumpa dia. Aku ikut jalan tadi lah. Takut ikut jalan-jalan. Tadi masa aku ikut jalan tadi, ada pintu belakang. So aku dah jumpa pintu depan, jalan jumpa motor aku tadi. Why not keluar terus ikut jalan-jalan ni. Di mana weh? Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak sangat ruang bilik ah. Banyak kaca. Harap tak tembus lagi aku. Aku guna kasut biasa ni. Okey, ini saja rupa dia. Pada bangunan yang ni, aku pergi ke bangunan belakang, tiba-tiba secara tak langsung kembali ke bangunan ni balik. Okey. Okey geng, aku baru perasan ada satu bangunan dekat dalam tu. Aku akan pergi masuk melalui jalan ni. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal billahi ta'ala. Alamak, mendaki bukit sikit. Mendaki bukit. Aku nak lalu ni. Cuba lalu ikut laluan ni. Tu dia. Mendaki bukit lagi ni. Ni leceh ni. Aku nak tengok apa yang ada dekat sekitar sana. Macam mana rupa dia. Nak tahu tu je. Macam mana rupa tempat setelah ditinggalkan. Mendaki bukit. Dah macam apa? Aduh, macam apa nama dia? Hiking. Bukit ni agak tinggi bagi aku. Aku cuba cari laluan bukit yang rendah. Okey. Situ ada. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul. Tak masuk lagi sini. Betul-betul. Apa nama dia? Mencabar juga. Challenging. Aduh. Aku jatuh pula dah. Aduh, siup tu lah.
Dah tergolek dah. Hoi, aku berpatah-patah tangan ni. Okey. Hei, boleh pula jatuh. Bismillah. Agak mencabar lah. Berbukit. Okey, saya jumpa. Oh, punya tangga sini. Tangga. Ada tangga. Kita ikut tangga. Ni aku tak pernah masuk lagi ni. Ini adalah first time. Wah. Okey, jom. Wah. Okey geng, ini bukan hospital forensik, tapi ialah macam satu perumahan, rumah yang telah ditinggalkan. Inilah rupa dia di tepi traffic light 4 junction Seremban. Okey, bangunan banglo dah ni. Banglo satu tingkat. Tak tahu kenapa dia tinggalkan. Dan ni rumah persendirian atau rumah untuk kaki tangan bekerja di hospital forensics. Jom tengok dari luar dulu. Oh, beginilah rupa dia. Ush, benda tu. Okay gang. Oh, ni bangunan dia. Dapat juga aku masuk. Wow. Ini rupa dia. Bangunan ditinggalkan sekitar tahun 80-an atau mungkin lebih daripada itu. Mungkin lebih lagi. Okey, aku akan masuk melalui pintu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ini ialah main hall. Dan ini ialah toilet. Toilet yang sangat kecil, sekadar untuk buang air besar. Dan ini pula bahagian dapur. Bahagian dapur, dan dalam sana mungkin bahagian pintu belakang atau toilet. Ini pintu keluar belakang, bahagian belakang. Okey. Ni mungkin apa di dalam, kita tengok. Ni macam simpanan, ruang simpanan bilik lah, atau bilik tambahan. Okay, kita akan cuba mengelilingi satu rumah ni. Okay, inilah rupa dia. Tempat ni di tepi traffic light, Four Junction, Simpang 4, di tengah-tengah Seremban. Kalau sesiapa yang tak tahu lagi, siapa yang dapat memiliki rumah ni, dibangunkan atau dibeli dan untuk rebuild semula, untuk dibangunkan, memang sangat-sangat menarik, tertarik. Kau memang the bomb. Betul-betul di tengah Seremban. Yang ada duit boleh lah. Tak berapa ada duit, tengok sajalah. Oh, ada satu DVD lah, VCD. Cerita apa ni? Kalau kita boleh tengok balik. The Parents Tra Walt Disney. Cerita orang putih, geng. Kita tak tahu kisah dia
Kalau mungkin ini zaman-zaman penjajahan lah, zaman penjajahan British lah ni. Mungkin orang-orang kenamaan British, okey, ataupun kaki tangan quarters untuk bekerja di hospital forensics. Ada lagi kita tengok. Oi. Oh, cerita Cina pula. So, kalau cerita Cina ni, okey lah, kemungkinan ni bukan orang Inggeris, tapi orang Chinese. Okay, orang Cina. Okay geng, silap. Kalau VCD, DVD ni keluaran dia video CD. Okay, video CD. CD ni keluaran dia tahun 2000-an lah. Kalau kat Malaysia lah. Kalau kat Malaysia 2000-an dah masuk. Sebelum 2000-an tu guna tape. Guna tape. Sebelum tape tu dia guna piring. Sebelum piring tu tak tahu apa dia guna. Ke belum ada teknologi lagi. So mungkin ni takkanlah tahun 2000-an macam ni rupa dia. Sebab aku orang duduk sekitar Seremban, memang daripada aku budak lagi, aku lahir 1990-an. Memang aku tak nampak langsung bangunan ni. Memang tempat ni sebenarnya dah dikelilingi hutan macam ni. Tapi aku tak faham macam mana boleh ada BCD di sekitar sini. Maksudnya mesti ada penduduk ni masih tinggal di sini sekitar tahun 2000-an. Tapi kenapa aku tak tahu? Tak perasan. Pelik kat ni. Memang pelik. Korang tengok laluan kat sini. Ni tangga. Tangga. Memang tutup habis. Mana laluan untuk kereta atau motor? Ke tempat ni memang tersembunyi, entahlah. Memang agak-agak misteri jugalah kenapa mereka bentuk macam ni. Memang siapa yang tahu bolehlah nanti komen-komen di bawah. Okey, itu saja saya nak kongsikan. Ada lagi sekejap. Apa benda ni? Uish, ada gambar geng, ada gambar. Ada album. Mungkin ini tuan rumah punya lah ni. Tuan rumah punya gambar. Jom kita tengok. Tuan rumah punya gambar, kita tengok jap. Bersihkan. Standard photo. Banyak dah kosong. Tak ada apa. Alamak, kosong lah. Tak ada gambar yang ditinggalkan. Tak ada gambar. Semua dah dihilangkan. Dah dikosongkan semua bukti. Tak ada apa-apa tinggal. Mana semua kenangan-kenangan telah dibawa balik oleh waris atau ahli keluarga. Ada basikal geng. Basikal, korang nampak tak apa aku nampak? Basikal. Macam mana boleh tercampak kat situ tu?
macam ni campak ngamuk ke apa. Okey. Aku rasa cukup sampai di sini. Sebelum tu aku nak tunjuk jalan keluar dulu sebelum aku tamatkan video ni. Alright. Let's go. Dia ikut jalan susah ni, jalan senang lah aku cari. Ini jalan dia. Macam mana bangunan tu boleh ada rumah dengan kawasan macam ni? Ke kawasan ni dah ditimbun dengan tanah? Sebenarnya kawasan ni lapang untuk laluan perumahan tu, penduduk untuk rumah tu. Tapi atas dasar pembangunan, relocation telah ditutup untuk tujuan pembinaan baru. Kau tengok jalan tar. Jalan tar. Maksudnya memang ikut original tempat ni memang dijaga. Maksudnya tempat ni luas, ada senang untuk penduduk rumah di sana untuk pergi dan balik, memudahkan urusan pergi dan balik. Oh, aku silap geng. Korang tengok, ada jalan berberasan di jalan. So inilah jalan dia, jalan untuk menuju ke rumah. Maksudnya dari jalan sana untuk kereta atau motor, untuk corner masuk ke rumah dia di sana, atas sana. Okey, sajalah video daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.